pertama. Lepas tu ni shelter satu tak. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Berjumpa lagi di channel Street File ataupun channel Abang Eddie ya. Hari ini Abang masih lagi berada di Kelantan dan masih lagi berada di dalam kawasan Tanah Merah ya. Hari ini Abang nak bawa korang ke sebuah pekan kecil. Sesuatu ketika dulu dikenali dengan Pekan Lombong Bijih Timah ya. Juga berada di dalam daerah Tanah Merah, Kelantan. Pekan ini suatu ketika dulu adalah salah satu pekan yang sibuk di kawasan ini dan nadi utamanya adalah landasan kereta api dan stesen kereta api Temangan ya. Suatu ketika dulu lokasi ini sibuklah dengan pekerja-pekerja lombong yang pergi dan balik daripada kawasan ini ya. Hari ini kita akan tinjau kawasan ataupun pekan lama ini bermula daripada stesen kereta api kecil di tempat ini ya. Ini adalah stesen lama dan masih lagi digunakan hingga ke hari ini ya. Cuma kita diadakan penambahbaikan, cuma abang rasa shelter yang baru saja dibina ya. Stesen masih lagi dengan struktur yang lama dan kita akan memulakan eksplorasi kita ke Pekan Temangan ini bermula daripada stesen kereta api Pekan Lama di Temangan ini. Dengan itu, mari kita sama-sama tinjau, kita lihat dan kita explore Pekan Lama Temangan di Tanah Merah ini. Pekan Temangan. Sini kali, pekan lama-lama. Ni kedai lama. Laki ada lagi. Ada. Oh. Ada lagi kedai lama.
Amok di Temangai banyak tutup lah, ada lagi kucing ke Kedah sini. Oh, ada ke tutup lah. Apa kau Jun kali? Ini bangun ke apa? Harley Trading. Oh, tak lama masa lagi kata wadah. Tapi dia dah. Lenu ada lagi? Ada rasa. Sini je. Pasar Temangai. Oh, ada pasar ni. Pasar Temangai kali tu. Kok ada lagi kok belakang. Rumah orang dah kali kok belakang tu. Oh, pasar ni lah. Okey, sampai di sini dahulu episod kita untuk kali ini di Pekan Temangan ya. Kita akan lanjutkan lagi eksplorasi kita ke pekan-pekan kecil dan pekan-pekan lama di seluruh Malaysia. Dan jika kebetulan abang pulang ataupun balik ke Kelantan, kita akan buat di Kelantan lebih banyak lah ya. Kerana di Kelantan ni abang tengok banyak pekan-pekan kecil yang masih ada dan masih lagi boleh kita lihat hingga hari ini ya. Okey, jika korang berminat dengan konten-konten seperti ini, boleh komen di kolom komentar dan bagi tahu abang lokasi mana yang patut abang datang dan buat eksplorasi lagi ya. Kerana kita banyak kenangan untuk pekan-pekan kecil seperti ini. Okey, dengan itu sampai di sini dulu untuk episod kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya di Pekan Lama Gua Musang ya. Anda juga akan boleh menonton di akaun TikTok abang ataupun YouTube dan beberapa lagi media sosial yang ada. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye-bye.